Hari itu, aku betul-betul hilang arah. Bila satu pintu tertutup, aku tak tahu ke mana lagi harus aku melangkah. Sehinggalah aku nampak satu anak patung kecil. Ni hasil tangan arwah nenek. Dan saat tu, aku teringat kata-katanya. Kalau putus benar, sambunglah semula. Mungkin yang aku perlukan bukan jawapan, cuma sedikit keberanian. Dengan harapan yang masih berbaki, aku pun melangkah sekali lagi. Thank you. Hi, welcome. Akan nak tambah beg Mr. DIY? Berapa? RM2.20 saja. Mana lah? Hari tu, aku pulang dengan satu harapan. Hari berganti hari, tempahan mula datang satu demi satu. Barulah aku sedar, beg kuning yang aku bawa pulang hari tu rupa-rupanya turut bawa rezeki. Dan sehingga hari ini, aku masih bawa beg yang sama. Bezanya, perjalanan yang bermula dengan satu harapan masih bawa aku ke hadapan.